Bah, dia pusing. Apa padu ada control automatic. Hijau. Padu lah. Gaussian. Very nice. Ringgit basuh mengering RM6, RM12 total, RM12 modal. Ini kedai ni lah. Kita tengok next kedai. Ini yang kedua, selection kedua. So dia ada kursi urut, ada mainan, meja banyak. So ni berapa ringgit? RM6, 6 basuh RM5. So dia murah RM1 lah. Dia murah RM1 pada dia. So datang sini. Siap ada plug lagi. Meja apa sofa. Okay lah. Okay, memang terbaik lah sini. Boleh nampak lah yang mana. So kita ambil sini lah. Compare yang tadi mahal RM12, ini RM11 je. Ini lagi cozy lah. Siap ada tempat kursi urut ni. Lepas tu dia ada charging point tu banyak. So okey lah. Boleh charge kat sini. So kat sini lah kita punya. Kita ada dua. Satu baju kotor, satu tu baju bersih lah. Kita terabur. Susah sekali. Senang. Alang-alang sekejap. Dia sebab dia 11 so RM1 lagi. Kilat-kilat sama. Siap dia ni bagus. Okay, ni ada charger bawa sama mic. Kursi pun selesa bawa. Aduh lah. Dia punya interior pun mantap. Siap ada chandeliers. Aduh lah, not bad lah. Nice lah. Recommended. So kita boleh charge. Boleh charge phone. Sambil tunggu jimat bateri power bank tu. Okay.
Ni dah kering, saya asing lah. Kita buat asing lah. Ini seluar favorite lah. Mungkin sekarang dah ada 5. Nanti setiap bulan gaji masuk akan beli lah. Top up 2 sampai 15 pasang, 15 helai. So yang ni yang utama lah. Habis dia luar ni baru basuh baju. So aku akan beli dalam 10 lagi yang luar ni. Ya, bulan depan gaji bulan ni nanti aku belilah dalam 5 lagi. Buat stok. Kita backup slot. Okay. Baju pun senang lepas nak beli baju collar je, senang. Nak pergi kerja boleh. Nak buat sukan pun boleh baju collar. Okay. Memang terbaik lah Adobe ni. Pelak point pun tak rekod. Memang boleh charge semua benda sekaligus. Very nice. Ni tak kisah sebab ni boleh selalu. Okay, settle basuh baju. Suasana hari ni lah. Sebelum penutup video kali ni, nak share sikit setup terbaru lah. Macam best lah boleh agak. Ni apa? Ni kipas exhaust fan. Nak bagi dia seduh udara panas tu keluar. 3 on. Kita guna power bank ni. Power bank ni okey lah, 100k. So ngam lah. Nanti pergi office boleh charge. Dia pun dah ada spot nak charge tadi dekat Adobe tu. Tu masjid dia. So hari ni kita santai lah. Kita santai. Tadi pun dah basuh baju. Sekarang ni kita nak mengurangkan baju ni je. So nanti dah kurang baju ni senang lah. Kita nak buat kerja sebelah. Mudah sikit. Okey, inilah suasana petang ni. Inilah sebelum penutup episod kali ni. Kita share sikit lah setup untuk petang ni. Hari ni dah lega sikit lah sebab barang dah banyak kurang. Kita dah kembang baju, dah basuh baju. Ni dia kipas exhaust fan 3 running. 2 3 so okey. Dia sedut udara panas keluar. Lepas dah tarik udara baru. Sebelah sini kita buka. Macam malam-malam kita sebab ni petang lagi, so kita tak adalah tutup habis. Tak adalah buka sikit, so kita buka banyak sikit. So biasa view depan buat memang ngam. Tingkat ni memang tak nampak langsung. Depan ni memang gelap. Memang orang tak boleh nampak. Ni setup tempat meja kita, so biar je lah. Malah nak lipat-lipat biar je. So boleh letak kipas, boleh letak ni. So kalau macam nak kerja, tarik je lah. Angkat baju ni letak sini. Okey, buat kerja duduk sedap sikit lah. Macam tu. Nanti nak kurangkan baju lah. Lepas ni mungkin tinggal baju kemeja lah. Kemeja yang nak kerja pagi, tinggal baju kemeja je lah. So senang sikit lepas ni. Jimat space. So baju ni, beg barang apa-apa lah, gadget apa-apa, buku-buku. Ni barang mancing sikit, ni barang bersukan. Belah sana, ujung belah sana, yang tu yang beg kuning tadi, letak baju gulung-gulung tu, letak situ semua baju. Lepas tu ada satu bakul lagi baju bawah tu. Memang banyak dah baju, cukup lah. Tak perlu beli baju lah. So okey lah, tadi ngam. Tadi kos Adobe RM11. RM11 tengoklah macam mana. Nanti bila dah ada seluar tu banyak sikit, yang seluar favourite tu, nanti tambah 5 lagi. Nanti tak adalah banyak kali pergi Adobe. So sebulan tu dan 3 kali, okey lah, RM33. Ngam lah. Macam tu lah punya hari. So nampak best kot. Boleh tidur selesa sangat weh. Kau tapi serius lah, aku duduk sewa rumah pun bayar mahal. Kau nak balik nak tidur je pun. Aku ni jenis tak ada rumah pun. Balik kadang tidur sikit, balik semata nak tidur. Yang bagus ni semuanya tidur dah kereta ni, tahu apa yang
Yang bestnya, paling aku suka lah. Dia macam paksa kau semayang kat masjid. Sebab apa? Sebab dia tak ada tempat solat kat sini. So bila waktu solat masuk je, pergi masjid. Itulah yang bestnya. Itu benda yang best jugalah. Hikmah tu. Harap aku konsisten lah pergi masjid. Itulah. Memang best. Cuma sekarang ni mungkin aku nak cari aircon kot. Aircon yang portable, yang macam letak air tu mungkin lagi dah sejuk lah. Sebab sekarang ni dia macam rasa panas juga. Dia bahang tu ada. Tak tahu, mungkin sebab tingkat aku buka bakang satu je. Kemungkinan sebab aku buka satu, tak tahu lah. Tapi macam tu lah, kita kena try area lah. Tapi sekarang masih lagi berkicap. Mungkin sebab petang tak ada cuaca panas sangat, tapi rasalah bahang tu. Tak tahu. Tapi okey lah. Itulah suasana tu. Tapi best lah, rasa lapang sikit. Bila dah loading barang tu memang best lah. So tak luas, boleh melunjuk kaki. Padu kan. Memang apa tak ada keperluan. Kalau orang duduk seorang memang tak ada keperluan dah nak balik rumah. Kereta ni dah puas hati nampak. Gila melunjuk. Buta sampai ada lebih sikit lagi. Sebaiklah aku ni kecil, tak ada besar sangat. Alhamdulillah. Syukur. Itulah untuk hari ni. Apa-apa nanti kalau nak tanya je. Nanti aku akan share lah apa yang patut. Okay, Assalamualaikum.